Kami mendapati di kawasan pedalaman selalu mengalami kehilangan sumber elektrik. Selain itu, semasa hari hujan dan petir sangat bahaya untuk menggunakan elektrik. Oleh itu, kami mencipta satu projek untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hujan yang turun dari bumbung rumah tidak terbuang begitu sahaja. Ia mengalir masuk ke dalam satu paip dan jatuh tepat ke atas penutup botol yang dipasang seperti turbin kecil. Penutup botol mula berpusing mengikut aliran air. Setiap putaran itu memutar motor DC yang disambungkan dengan wayar ke sebuah lampu kecil. Motor DC bertindak sebagai penjana. Semakin laju ia berpusing, semakin banyak tenaga dihasilkan dan lampu pun menyala. Digerakkan hanya oleh kuasa air hujan. Inilah contoh tenaga boleh diperbaharui, mudah, murah dan mesra alam. Hal ini boleh menjimatkan tenaga dan mengurangkan pembaziran. Anggaran kos bahan kira-kira RM50. Bahan yang diperlukan adalah motor DC, botol mineral, wayar, gam uhu, batang aiskrim, penutup botol, paip PVC, mentol dan penapis span. Akhir kata, projek ini bukan sekadar inovasi DIY tetapi satu usaha ke arah penyelesaian sebenar bagi kawasan yang kekurangan sumber elektrik, terutamanya semasa berkhemah atau di pedalaman. Dengan menggunakan bahan terbuang seperti penutup botol dan botol plastik, kami dapat menjimatkan kos, memanfaatkan tenaga air secara kreatif dan menyumbang kepada amalan lestari. Kami berharap projek ini dapat memberi inspirasi kepada masyarakat untuk lebih menghargai sumber semula jati dan mengita semula demi masa depan yang lebih hijau dan mampan.